Pilihan raya ni doa banyak tuan. Doa dia, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau bagi kuasa ke atas kami ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak takut kepada-Mu ya Allah. Tak nak pemimpin kita ni pemimpin yang tak takutkan Tuhan, langgar perintah Tuhan selamba je, nak rasuah, nak maksiat, nak apa ke selamba je, asalkan berkuasa. Tak nak macam tu. Tak nak pemimpin yang buat maksiat, yang tidak takut kepada Allah, kita jauhkanlah, kalahkanlah pemimpin yang tak takut Tuhan ni. Yang keduanya, pemimpin yang tidak kasih kepada kami, pemimpin yang tak kasihan kepada rakyatnya. Kemewahan, kesenangan dia saja dipikirkan, tapi rakyat dibiarkan dalam keadaan susah, dalam keadaan hidup melarat dan sebagainya. Itulah doa kita. Jadi nak pilihan raya ni carilah ilmu sikit, baca-bacalah sikit, ambil pengetahuan, ambil tahulah perkembangan calon, parti dan sebagainya ni, sebab ini menentukan 5 tahun yang akan datang. Jangan tak undi. Nanti ada yang ngajuk pula tak nak undi, parti dia tak ada. Jangan tak undi. Walaupun dia kata, alahai Ustaz, dua-dua teruk, dua-dua sama je. Jadi cari maklumat antara dua yang teruk tu, siapa yang kurang sikit teruk. Macam tu. Yang lebih ringan mudarat ni, itu kita pilih. Walaupun ada mudarat juga, tapi ringan mudarat berbanding seorang ni. Kalau seorang ni naik, lain dahsyat teruk kan. Jadi biarlah ringan tu lah kita bangkah. Itulah keadaan ni. Mana parti putihkan sendiri. Saya tak ada suruh bangkah mana-mana, nanti kata saya kempen pula. Cuma saya ingatkan sebab kita ni orang beragama. Kita ni orang Islam. Bangkah ni akan dipersoalkan Allah sampai akhirat. Bukan bangkah selesai begitu je. Kita pangkah dalam keadaan kita tahu orang tu ahli maksiat. Orang ni memang kalau dia menang, macam-macam bunuh langgar perintah Tuhan, semua dibuat. Kita pangkah juga, kita ada sah. Kalau kita tak tahu, lain cerita lah. Kita tengok baik, kita baca, ambil maklumat, semua elok belakang, kita pangkah. Dah menang lain jadi. Itu cerita lain. Setelah kita berusaha. Jangan pula nanti nak pergi mangkah, dapat RM50, tu jadi je. RM50 tu tuan, tapi nasib 5 tahun. RM50 tu beli stor sekejap habis lah. Tak sampai setengah jam dah. Beli sayur, beli borang dah habis. Ni 5 tahun nak tunggu lagi ni. Jadi itu keadaan dia, kena ambil tahulah. Walaupun kita ada orang Quran, kajian kita belajar, kita orang masjid, sebagainya, kena ambil tahu perkembangan politik semasa supaya kita tidak ketinggalan dan kita tidak biarkan. Sebenarnya politik ini menentukan agama juga. Kalau lah siapa-siapa yang menang peduli tentang Islam ni, habis Islam. Akan dihonjak, akan dihina, akan dia apa semua. Jadi, kitalah yang bertanggung jawab. Masa depan kita, masa mengundi ni lah. Tunaikan tanggungjawab, jangan tak pergi mengundi. So, saya dengar ramai yang tak pergi mengundi sebab dia kata apa? Tak ada calon yang dia berkonan. Ataupun tak ada yang saya kona, tak nak undi lah. Apa pula tak kona-kona? Semua orang kita kona. Jadi kita ambil lah tahu siapa dia orang ini, parti mana wakilnya, apa parti dia nak buat, bulan mana dia, apa arah dia nak bawa. Jadi kita ambil tahu. Mudah-mudahan insya-Allah kita berusaha selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.